Orang kahwin mahukan anak. Kalau betul apa pasal janda anak ramai dan susah tidak ada yang mahu. Kalau cantik dan kaya semua orang mahu. Apakah kelebihan berkahwin dengan janda anak ramai dan susah pada pandangan agama? Selain daripada mahukan anak, bila berkahwin apa lagi yang mereka mahu? Sampai 2-3 orang isteri. Dia nak marah benda ni. Tidak ada, dia tak puas hati. Jawabnya, kita berkahwin boleh dengan apa jua sebab. Jangan sebab yang haram pada syarak sudah. Kita kahwin kerana kita duduk seorang, kita rasa nak kahwin, boleh. Kita kahwin kerana kita nak anak, boleh tak? Niat itu. Kok anda mahu kahwin kerana nak bantu dia dalam perniagaan, boleh tak? Faham lagi? Boleh, tak ada masalah. Kahwin kerana sunyi sangat duduk seorang, kahwin kerana dia tak ada orang nak masuk ke dia, kahwin supaya ada orang urus dia, kahwin supaya jaga mak dia, banyak masa kahwin. Faham tak? Rapang kita kok kahwin kerana dia ni nak ada perlindungan, kahwin kerana dia nak ada suami, kahwin kerana puas dah tidur seorang peluk patah kolek malam-malam, kahwin kerana nak anak, boleh belaka. Jangan kahwin kerana tujuan yang haram sudah. Faham tak lagi? Cuma kadang-kadang Nabi anjurkan kahwinlah anak dara. Tapi Nabi kahwin janda. Nabi ni gini, kalau awak susah ambil ke dia, awak senang bagi kita. Kita suruh kahwin dengan anak dara. Sebab apa? Supaya anak dara ni sedap sikit main bergalak. Main tu kedor laumah, main berambak, main masuk larai, macam-macam mesin boleh main. Main boleh. Kalau hak tua boleh tak? Nak berambak-berambak itu. Tak ambun dah. Janda umur 56. Nak main berambak. Dah masuk dalam gobok, mampu keras tu. Kunci gobok. Nampak? Tapi Nabi dia tak buat pula, dia suruh ambil anak dara. Dia pergi kata, dia pergi tegar pula Abdul Rahman bin Auf, halal bikra, apa tak nikah anak dara. Tulang ibu kau, tulang ibu hak, mu boleh main dengan dia boleh main dengan mu. Nabi kata je, untuk dia ambil, awak susah. Mana janda-janda ramai anak, awak tua-tua. Jadi kita ni tak mau pakar Nabi, tak mau kahwin anak dara, nak kahwin anak ramai. Tujuannya nak jaga anak yatim ni. Boleh ke tak? Boleh. Dapat pahala besar. Itu jihad namanya. Seperti mana kita laki-laki soleh kahwin dengan awet-awet kepala doga pusat jelai punggung-punggung. Tujuan nak tarbiyah dia. Faham tak? Itu juga jihad di dalam Islam. Faham? Jadi siapa nak kahwin anak dara boleh, nak kahwin janda boleh. Tapi jangan kahwin kerana kekayaan. Kerana Nabi kata kekayaan akan hilang. Jangan kerana comel akan luput. Kalau nak yang terbaik, biarlah kerana agama. Maka bela anak-anak ramai ni, tolong bela, dia panggil kerana agama. Faham tak? Ada orang kerana keturunan. Lagi keturunan Tok Said saja, Tok Said dengan Seripah saja, jahat, tak apalah jahat pun. Jangan, Nabi marah awal lagi. Keturunan jangan. Biarlah kerana agama. Jadi dia ni nak marah orang kahwin dengan orang comel-comel. Tak usah marah kan? Kita kahwin, dia tu dah, kita rasa ni nak kahwin kerana comel, tu hal dia. Jangan pergi larang orang. Bagian kita, kita buat yang terbaik. Kita rasa nak kahwin dengan janda, anak ramai nak tolong, silakan. Amal selalu. Jangan pandai tanya je. Lepas tu orang kahwin ramai 2-3 orang, hak tu kita tak boleh komplain juga, ikut pandai dia. Benda harus pada syarak, kalau kita cara bodoh kita. Faham tak? Malaikat terang-terang, aku kahwin ramai yang nak tunjukkan aku ni hebat. Baru boleh kita komplain. Barulah dia ni bodoh namanya. Aku kahwin ramai kerana aku nak aku hak kelas kali lah kampung ni. Baru niat yang tidak betul. Dah berapa bini ramai? Tengok orang kalau kau rasa ramai aku kan mesti kena lebih. Tu niat yang tidak betul.